Apa abang ni? Masalah ke? Dengan takdir lagi. Minum air tu. Sayang, rindunya abang kau ayah kapung. Saya tak rasa. Sayang pun kita juga. Tapi abang nak usaha apa? Kapung tu ramai sayang dia duduk tengok dia sama. Tu, Kak Nah yang duduk jual pisau tu. Dia kata nak hari atas nasi buku dia. Lon ni bukan soal makan minum, sayang. Lon ni soal perasaan abang. Rindu tau tak? Rindu. Oh, kau sayang apa tak rindu? Mana boleh gitu, sayang. Sayang, walaupun sayang ada seumur di mata abang, abang tetap rindu, sayang. Kak. Aku dengar kabar rumah ni, tanah ni KJN ambil, nak buat rebus raya. Mungkin nak mari ambil Pok Mu lah ni. Nyanyi ke Pok Mu? Mu ni orang ke apa? Belai, aku tak tahu nak buat gapo kamu ni. Aku boleh beli kamu ni. Allah, Musya. Susah dah ni. Beli mana ni? Tadi, aku lalu kot Semak Jar tu. Lepas tu aku tengok ramai duduk liko kedai buah tu. Aku yang nak beli dia kamu. Oh, tapi kak bukan musim dia lah ni. Jadi aku beli buah ni lah kamu ni. Oh, ya ko. Tak apalah, weh. Duk tak ada cerita-cerita panah. Sekala banyak menang cerita panah. Apa tak ada ni. Mu ingat ada Zana? Sana? Sana mana? Oh loh, Zana sains kelas kita dulu. Saya sekolah. Awak mana Sana mana mu ni? Mu ni. Zana ada ke hok bara-bara tu, muka tok seh tu. Oh, Zana hok biasa nama bagus sekali sama tu ke? Oh lah, Zana hok mana lagi? Hok tuduh lah hok sekolah kita ni. Oh, apa? Apa dengan Zana tu? Dia cerita tak laki dia ke kan? Mu tahu dok. Malay, aku ni gak poli. Ni gak poli? Jolo kamu ni. Ayah. Ayah bangun ayah. Ayah. Ayah bangun ayah. Ayah. Kita kena pindah lah ayah. Mari duduk dengan kita ayah. Mari ayah. Tak aku nak nipu Malay. Boleh pergi buat arah rumah dia. Jumpa beratur-beratur tahu tak ketemu. Lah badai pun tak kala aku jumpa dia. Nampak supaya ada kaya semacam. Tu ke ketung kakak tu punya. Inilah tempat kita ayah. Ayah kena duduk sini ayah. Ayah nak mandi kolej? Nak mandi. Selesa ayah duduk sini. Lukisnya tu ayah.
Jololah koyak ni. Orang duk geger belakang. Dia jual air ketung. Oh, lagu mana ayah? Suka kau duduk sini ayah? Sini ni, so Malaysia mari sini ayah. Ayah, mulai hari ni ayah kena duduk sini. Kamu jaga ayah. Makan minum. Nak mandi kolek kau gapo kau, ayah buat lah. Mu ada jumpa dengan sama? Dia ikat air ni ayah. Payah nak kacak kira. Nak jumpa pun payah. Telefon payah kak. Mari ayah, kita pergi makan nasi Aisyah, buat sebalik lagi yo. Aku banyak lagi nak cerita kamu ni. Alah lah. Esok lah pulaknya. Kayak mu ke tak habis semua cerita tu. Aku nak masuk dapur, nak nasi, gogo ikan pula. Tak lagi aku nak balik hijau bentar lagi. Esok ah. Oh, alah aku banyak lagi nak cerita kamu. Dah esok ah. Aku nak cerita pasal Ira dengan Ayu. Sayang. Abang rasa tak sedap hati lah. Tak sedap tiba apa pula, be? Ada masalah kau? Daripada tengah hari tak ada, sayang. Abang duk mikir raya. Dia makan rokok, dia sihat kodok. Dia duk agak dia lah ni. Sayang. Kalau kita balik tengok ayah, kan sayang? Lama dah. Kita tak pergi tengok ayah. Bila Abang nak balik tengoknya? Kalau dalam sehari 2 hari, boleh sayang? Halo, be. Saya bukan tak sebalik rumah ayah tu. Tapi kat dalam minggu ni, bulan ni, saya janji dengan Kak Ana. Nak pergi Zumba, nak pergi spa. Booking belakang dah. Tapi tak apa. Ni. Abang ambil duit ni. Pergi abang nak beli apa pun. Duit ke apa ni sayang? Berapa ni? Allah, tak secarulah berapa pun. Ni hadiah untuk abang. Untungnya abang boleh bini siapa sayang. Sayang banyak ni sayang. Abang ni kalau 100 tak apa dah, benar. Gini tak apa. Untuk bulan ni, sayang janji dengan Kak Ana kan? Sayang pergilah. Nak Zumba aku, nak shopping kau, ikut sayang lah. Rah, saya rasa nak nego daging wagyu. Nak cari mana? Daging wagyu boh.
tahu saya Jepun apa? Oh, Jepun ni. Kalau sejuta cukup tak modal? Juta apa? Kalau untuk starting boleh dah rasa apa? Oh, kalau gitu, saya balik Malaysia ni, kita pergi Jepun, survey-survey. Bah, bila nak start renovate rumah kita? Okey. Rumah kita ni, kita nak atas tu habis tambah setikat lagi. Lepas tu depan tingkat 2 tu, buat balkoni, kolej pula situ. Boleh tak? Oh, dia bukan kata tak boleh. Oh, barang-barang renovate rumah ni, Sam. Bukan kata setikak, 10 tikak boleh lagi. Kolej tu pun boleh buat. Tidak sekadar kolej. Sam nak bubuh lapangan helikopter pun apa tak boleh aja. Cuma lah ni gapo-gapo kerja pun kena pitih dulu. Lah ni advance tak ada lagi. Kalau kata Sam boleh we advance ke habis tak, kita start buat kerja. Bagaimana? Allah habis tak okey tak cek kita habis tak. Ya habis tak 100,000 lebih ni nipis habis tak. 70,000 garah kereta tepi habis tak buat dulu. Molek-molek kita bayar tak ada siap lagi kita bayar cash. Tak okey tak boleh nak tolong hak ni. Allah bukan macam lama habis tak. Habis tak nak naik ya staging dia tu. Kita bayar cash lalu. Boleh? Makan sekut. Baru mikir pakai jadi. Bella. No. Comel sangat kau mau beli tu. Tu je aku nak mau tengok dia kat rumah aku ni. Apa ya mau beli? Murah ya. Dah berapa? Murah-murah pun. Aduh, dalam 15,000 gitu je. Kilo sama mana 15,000? Mai tengok diri, mai tak diri lah. Takut nak tengok ni. Mai tak diri. Kontrak tersah ada. Lepas tu bila nak start buat kerjanya? Bagi-bagi tak ada siapa tangga apa lagi. Orangnya nak mandi kolej. Sayang. Habis tak minta advance dulu tu. Cakap Erwan. Bawa kat kerja tu dulu. Pakat saya bayar lah. Ingat nak? Habis tak? Habis tak dengan dia. Lepas tu dia transfer. Buat dulu . No. Tu. Ni kau. Mana suruh mau ayat tu 15,000 tu? Ni lah 15,000 tu nya. Comel sangat bagi 15,000 ni. Bella. Boleh kau. Aku nak pergi-pergi mata. Boleh jamu, boleh pergi tak apa dah. Lu nak pergi-pergi. Aku panggil mai rumah ni mesti mai tengok je. Bukan semai pergi. Kopi tenang ni teh. Demo pernah tengok tak rumah Jackie Chan? Style kolej rumah dia tu. Kawan nak gitu sporty. Sporty nak dia. Telefon Remo. Adik kawan. Hello, Be. Hello, Dek. Be, tahu dah kau? Ayah ni ada ngorang ni. Lah, ayah duk ngomong ke? Ayah mana siap? Ayah Alhamdulillah sihat. Mari orang pergi ambil. Be, marinya ayah tu ada sebut. Sebut nama Abel. Ingat kali Abel tu. Moga lama ke tak jumpa. Pas aku 2-3 hari dah teringat dia nyo. Cumanya Be, orangnya nak kena pergi adik sia. Sehari 2 lagi. Jadinya ayah ni lagu mana ayah ni? Allah lama ni. Masalah ayah mu tak sedap fikir. Mari atas sini. Aku ngangkat belang boleh jaga. Kalau gitu kak. Orang kata mah habis lah. Ada. Okey baik. Lepas tu kalau mau rindu-rindu boleh mai ambil. Okey baik. Okey beres. Kan kita ni rumah Cik Ali tak? Gini. Jackie Chan. Rumah Jackie Chan. Okey, rumah Jackie Chan tu style kolej dia tu. Kawan nak 2 kali ganda. Boleh buat. Tak kira habis berapa pun. Dah ingat bini kawan je nak piti ke. Tapi kena piti dulu baru kita ada barang. Dia ada. Siapa bagi depan rumah ada modal.
Advance tak suruh sing. Kita transfer. Ni rumah Abel ya. Masuk dalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sayang. Bunyi suara adik dah tu. Dia mari atas ayuh tu kan. Waalaikumsalam. Jom. Ayuh. Yo, naik yo. Naik. Abel. Orang tinggal ayah ni dah. Abel jaga molek lah. Kak pun. Dah, tolong tengok-tengok lah ayah. Esok lusa, orang nak pergi alik siye lah. Ni bagi-bagi ayah. Abel jaga molek lah. Tak apa, mana-mana lah aku jaga. Ayah, orang pergi dulu dah. Ayah duduk molek lah rumah Abel ni. Bel? Mung tu jaga diri molek. Bel. Nego molek. Okey. Jangan tipu-tipu orang. Okey, Bel. Assalamualaikum. Bawa kereta molek. Ya. Ayah duduk dulu. Ayah duduk dulu. Gini ya. Ya. Ayah ada nak makan ke apa? Ada nak minum-minum ke? Sam boleh pergi buat. Gini ya. Sam bawa pergi masuk bilik dulu. Ayah rehat dulu lah. Nak makan ke apa tu nanti orang suruh Bella buat. Masuk pula dah. Be? Be makan dengan ayah ni? Nasi siap dah ni. Oh. Nasi ayam ni. Mesti sedap. Ya. Okey. Ya. Nasi ayam ni ya. Sedap orang buat ni ayah. Makan banyak deh. Ya, okey. Aku rasa aku nak makan ke-singgih. Gini ya. Ayah makan awak ni dulu, nasi ayam ni dulu. Sudah makan apa ni, orang gitu beli ke ayah, orang suruh Bella masak ikan singgah dah. Ayah makan dulu awak ni. Oh, ayah nak makan ikan singgih. Tak apalah nanti saya pergi beli ikan ayah. Pani orang buat lah ikan singgih tu. Habis, pani pergi belilah ikan ayah pani. Bella buat pani ikan singgih pani. Moga ayah tak makan nasi ayam ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bel. Allah. Jauh mari. Jauh mana kak? Berkata baru ni mo kak. Sihat balik. Alhamdulillah. Ada gapo Bel mari siapa ke rumah kita ni? Aku mari ni nak tanya khabar ayahmu. Sihat kau dok. Aku dengan ayahmu ni lama dah sahih. Jak bodoh lagi. Sakit demam ke gapo ke? Aku nak mari tengok. Kalau kapu tu, tak ada dia. Resik aku sorang. Jadinya abang mari ni nak mai tengok ayah lah, Bel. Bel, minta maaf banyak, Bel. Ayah pergi atas rumah abang, malam. Tak ada sen ni ayahmu nya. Apa menggata mah abangmu? Duk, Bel. Bukan kita tak sejaga ayah kita, Bel. Sehari dua lagi kita nak pergi alik siye. Nak pergi buka resort sana. Tak ada tanah dah kau. Kok Malaysia ni. Mak aku alik siye mu pergi buat kerja. Bukan tak ada, Bel. Maklumlah, Bel. Tanah kita di Malaysia ni mahal, Bel. Awak tu lah.
Strategi pakok ni. Ayah, ya Allah. Ayah main gapo ni ya? Ni suruh lampu kipas nak tak main ni. Dia terik karen bahaya. Gigi masuk tidur ni lah. Astaghfirullahalazim. Ayah. Gini lah kak. Aku nak ayat kamu. Aku nak sihat kamu. Mu ni adik-beradik tak ramai. Ayahmu sore aja. Hang ada lah ni. Mak mu tak ada dah. Jadinya mu dua beradik tu jaga molek lah. Ayahmu tu dia nak makan gapo, dia nak beli gapo hak dia nak mu turut belaka. Jangan duk lihat angin. Aku royak ni benar betul. Benar jujur aku kat kamunya. Aku dulu pun anak aku pun buat gitu kat aku. Tapi bila aku ada sahi, anak jatuh dua orang ada, seorang nikah dah, seorang tak nikah lagi, mu serba-serbi ada. Jadinya mu ambil, mu jaga molek dia. Aku tengok ayahmu tu berat dah. Nyanyok dah tu. Hari tu aku pergi minum air kedai, duk kucar. Orang ni kucar orang tu. Duk main pergi kepala. Mu tak nyanyok ke kepak kamu? Aku tanya. Mu tak nyanyok ke kepak kamu? Ha? Kalau mu nyanyok, mu jaga dia molek dah. Dah. Mu pesan khabar mu tu. Jaga dia molek. Selagi hayat dia tu ada. Kalau dia tak ada, mu tak sedut doa lah. Tak sedut nyesal lah. Sayang, kita kena cepat sikit ni. Takut dia Soul Garden tutup. Jom. Ayah, Sam dengan Bella nak terbit dulu mentah ni. Aku nak ikut. Boleh lah. Jom, ayah. Kita kan nak pergi gala dinner. Tak payah buat ayah. Apa kerja ni dengan sayang? Ayah duduk rumah dulu mentah dah. Orang tu mentah dah. Nah. Aku nak ikut. 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 Sayang, Abang tak naik dah ni. Abang ada kerja mentah dalam bandar. Saya tolong tengok-tengok ayah. Boleh? Oh, ya kak. Dah? Okey lah. Abang jadi balik dah. Okey. Jangan balik lambat tau. Okay, bye. 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 Bye.
Ayo. Ayo main ke dia ni yo. Sam nak tubik kerja dah ni. Sam tinggal ayah dengan Bella deh. Gapo-gapo ayah nak nanti ayah panggil Bella lah. Ada nak makan ke hari ni? Sam tu lah beli. Ayah nak makan chicken chop. Nak makan chicken chop. Tak apa, gini. Sam balik kerja kat dia. Sam bawa balik chicken chop dah. Jangan lama lasi yo. Putus lasi ni, marah Bella. Cari dia balik dah. Sam tinggal dulu ni. Aduh, nak makan cikecok. Agah teh. Hok makan hatu jugalah dia naknya. Pada makan mana ada dapur je lah, yo. Okey, tu ni. Ish. Mak, aku nak pergi beli nasi ikut ayah aku ni. Nak pergi atas rumah abang aku. Esok aku pergi lagi Ish. Dia tak main bagai mahal ni. Bagai ni tak ada Malaysia ni. Habis benda nak petak, gotong nak petak, goni nak petak. Aku petakmu kan? Dah bogey apa ni? Pergi dia luar. Selagi aku tak suruh masuk, jangan masuk. Kau nyusuk kau orang ni. Sekat murid sini ni, kau nyusuk aku yang bawa ni lagi. Allah lah. Tak nyusuk kau orang tak boleh kau dia ni. Mu jangan masuk rumah aku. Mu pijak rumah aku, samai mu. Jangan masuk rumah aku. Mu gila. Anak ngapuk serupa ya. Hello. Orangnya baru sampai rumah abang ni. Tengok ayah dengan bini abang ni depan tangga ni. Apa bini abang ni ngamuk-ngamuk depan rumah ni? Si anak samai orang. Orang tak berani nak masuk ni, Belik ni, Kecik molek kah? Aku ni abangmu menghormat keluarga aku dah. Jangan disebabkan kecik lagu ni, main tuduh lagu tu, balas kita adik-beradik. Duk ni benda hok berlaku depan mata ni. Gini kalau abang tak percaya, abang balik tengok dia dengan mata abang. Abang boleh tanya bini abang. Tak apa. Tak apalah orang pun nak pergi alik siya dah ni. Abang tengok-tengoklah ayah tu. Ayah aku. Yo. Bella. Yo. Abang. Sayang. Abang. Duduklah ayah. Sayang mbak ayah. Dok. Sayang mak ayah kau! Dok, be. Lepas tu apa dia di luar? Adik telefon kabel saat ni. Dia kata sayang mak ayah. Betul kau? Dok, be. Lepas tu apa dia di luar? Dok. Saya suruh dah ayah tidur dalam. Ayah dah tidur luar. Betul ayah? Betul ayah? Betul. Aku duduk luar dalam panah.
salah faham ni. Tak apalah. Sayang, abang minta maaf. Ayo, tak boleh lah duduk luar. Masuk dalam orang pasal ekor dah. Lilit. Be, lagu mana ni, Be? Kakak ipar kita berat benar dah, Be. Tadi kita pergi beli nasi kayu kat atas. Bos apa ada pergi rumah. Tak ada buka pintu kereta, Be. Nyampa tepik. Kita, Be, nak masuk. Dia tak bui, Be. Dia yak kalau masuk, dia nak sambil. Kita, Be, nak sambil-sambil ni serabut, Be. Kita ni orang nego. Mu jangan buat cerita. Benda ni soal kodok. Be. Tak okey kita nak rekod-rekod cerita, Be. Kita nampak dengan mata kita sendiri, Be. Di biaya kita duduk luar. Apa tahu kata kan? Pok dengan anak serupa ya. Pakai apa ya? Kenapa Be rasa? Gini. Mu bawa aku pergi ngadak jumpa abangmu dengan bini dia dengan pokmu sekali. Pokmu kalau dengan aku, kalau aku tanya, mesti dia royak. Lon ni tak usah kacak banyak, bawa aku pergi jumpa. Mari kita pergi, Be. Okey. Wish, nasi kabu lah. Ni sedap ya. Ayo. Sam tu pergi bayar masjid bentar lah. Nanti nak gapa-gapa air kau. Nanti suruh Bella buat. Sayang, Abel tu pergi masjid bentar. Abel balik lewat sikit ni. Maksudnya Abel ada ngatik rumah depan. Oh, ya ke? Balik Abel dah. Kunci bawa dah kunci. Kunci ada dah. Okeylah. Ayo. Begitulah dah. Hei, baru tuan nak. Untuk layuk makan atas meja mewah aku. Mu bangun. Bangun. Mu tubik dua. Kau pedah lah orang tua ni. Mu tubik luar aku kata. Lah, murid. Abang lagu ada. Gimana? Cika, pakai tepi dulu. Apa nama ni? Betaklah kamu ni. Ish. Be. Hak orang telefon tadi, hak ayak Kak Bella ngamuk tu. Hak sungguh, Be. Orang tahu Abel tak percaya. Lah ni orang tak tahu nak ingana ke Abel. Lah dia bawa Abel lagu nak berbicara dengan Abel. Sama. Hang adik moyak kat aku ni tak tahu betul kodok. Tapi daripada air muka dia ni, aku rasa tak berlawak. Lon ni nak pasti membawa aku pergi jumpa binimu. Biar aku tengok sendiri dengan mata aku. Pandaklah aku kelih. Moga aku ni orang tua. Tak apa, Bella kata kita. Mari kita pergi. Mu duduk situ. Mu baik. Mu duduk situ. Duduk. Ni cepat makanmu. Makanlah. Tino, ayah aku tu. Mu tak ada arah, Tino. Kalau jatuh aku kata mampu lu ni. Betul si kau ayat aku. Aku tengok dengan mata aku sendiri. Siapa dia tengok benda ni dari dunia ni sekalipun, dia akan rasa marah. Mu Sam. Mu jadi lembu ke? Bini mu cucuk hidup kamu tu. Kalau mu tak reti ajar bini mu, biar aku gajam nanti ni.
Hei, Lagung! Hei, tu bini aku dah. Mu tak layak setuh dia. Mu tak layak katak dia. Eh, Lagung. Mu siapa dia? Mu hanya sayang pada ayah aku ya. Ni urusan aku dah. Mu jangan masuk campur. Sayang. Sayang. Ambil tak percaya aku ya sayang. Ambil saya sayang. Ambil tak percaya sayang. Celaka! Berani mu tak aku. Dia tahu kita nikah. Mu tak ada situ aku. Habis sebab itu buat ni. Mu sanggup tak aku. Aku selama ni pegang mu. Kata aku basuh makuk payah. Kalau tak ada aku, tak ada lah mu. Tak bodoh. Hei! Kau itu nak bodoh! Kau ni ngamal lah. Ni ayah aku, oi! Ni suka nak bunuh aku. Dosanya aku. Selama ni aku tak tahu apa dia nak tu dia buat. Bini aku buat ayah aku. Eno, mu tak layak hidup atas muka bumi ni. Mu ingat dengan piti belakang ni. Mu boleh beli ayah aku. Mu ingat dengan harta ada ni. Boleh tukar ayah aku dengan harta mu. Tak boleh lah. Mu ambil belakang. Ni ayah aku belakang. Tino. Memang celaka. Ayo. Saya minta ayah. Saya tak layak duduk di syurga yang lagu ni. Maaf Hussein ya. Maaf Hussein ya. Dia agak beri lagi ayo. Dosanya ya. Ayo bangun ya. Bella, aku tinggalmu buat selama-lama. Ayo, kita pergi ayo. واللي شلت ملي جبال